Dan tetamu akhir zaman ni pula tuan-tuan, saya nak peringat, tetamu akhir zaman ni pula, kalau dia nak kata ustaz, esok nak pergi ziarah ustaz, maksudnya bukan masa yang kita kosong, masa yang dia kosong. Oh, hak tu yang perik tu. Jadi tetamu hari ni dia mai tu ikut kosong dia. Ni nak tegur sikit tuan-tuan. Kita mai ikut kosong ustaz tu ataupun orang yang kita nak ziarah tu. Kadang-kala dengan iman yang lemah ni, kita terpaksa kata petang ni tak boleh ikut, nantilah lain kali. Yang tu jangan terasa tuan-tuan, no? Sebab ramai. Jadi dia kata Nabi tak pernah menghalang aku untuk menziarahi beliau. Satu, yang keduanya, apabila melihatku Nabi akan tersenyum. Tidak pernah ayat tu Nabi melihat aku kecuali Nabi mesti senyum. Tu baru betul terjemahan dia. Sebab bahasa Arab dia wala ra'ani illa dhahikah. Tak pernah Nabi tengok aku mesti dia senyum, kecuali dia mesti senyum. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam.